Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya baru lagi bersara Disember 2023. Maknanya setahun setengah lah lebih kurang ya. Okey. Tujuan saya bersara awal mungkin agak berbeza dengan orang yang bersara hakiki lah. Tapi saya berani meletakkan jawatan kerana saya dah 3 tahun di BI International dan saya nampak di sini kita boleh dapat dua-dua. Satu, peluang untuk sihat, dan satu lagi peluang untuk menjana pendapatan. Dia mungkin bukan atau belum dapat lagi, tapi kita percaya dululah. InsyaAllah kita miliki kemudian. Okey. Tetapi ni masuk dalam tahun kelima sebenarnya sekarang Okey. Jadi sepanjang saya berada di BI International, peluang sihat tu adalah yang nombor satu lah untuk kebanyakan orang yang mula ataupun yang nak berada di BI. Okey, jadi untuk para pesara, kita tahu kita semakin meningkat usia. Masa saya masih lagi dalam perkhidmatan pun, kelompok yang saya kelompok yang saya rawat adalah mereka-mereka yang usia tu dah lebih daripada 50 tahun. Okey, dah banyak masalah kesihatan selain daripada 3 serangkai ya. Kita nampak dia merosotlah dari segi aktiviti, dari segi emosi, dari segi kita kata keupayaan untuk menyumbang kepada sosial ataupun masyarakat. Jadi kita bandingkan dengan mereka yang ada di BI International yang kebanyakannya sangat bersemangat. Satu, mereka sihat dan mereka teruja untuk berkongsi rahsia kesihatan mereka dengan ramai orang. Jadi kita nampak manfaat itu sentiasa atau berterusan. Sebab hidup ni tak lama. Kita semua kan, kita nak kalau boleh kita ada pelaburan dari segi berkongsi ataupun menjadi manusia yang bermanfaat seperti apa yang Nabi anjurkan kan, manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Jadi insyaAllah kalau ada di BI International, kita bantu diri kita dulu supaya kita boleh beribadat, kita boleh menua dengan sihat lah. Sebab cabarannya mereka yang berusia sebenarnya selalu rasa macam alah tak apalah, dah tua, nak tunggu mati. Tapi masalahnya ramai daripada kita tak mati-mati pun. Kalau sakit pun kita nak penyakit tu dapat dikawal. Jadi kita nak ada kualiti hidup yang baik. Jadi itulah satu daripada yang kita boleh dapat di BI International, kesihatan. Dan lepas tu kita ada sokongan dari segi keluarga BI. Keluarga BI ni dia memberi kita hormon gembira lebih banyak sebenarnya. Okay. Alright. Jadi emosi, fizikal dan juga kita punya sosial. Jadi kita akan sentiasa rasa nak memberi, nak menyumbang sesuatu kepada lebih ramai lagi orang lain. Jadi kalau rajin, maknanya insya-Allah imbuhan dia. Sebab duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Okay. Jadi kita ada pendapatan, kita ada peluang melancong, kita ada peluang untuk menyumbang semula kepada masyarakat. Sebab BI International sendiri pun memang sentiasa projek ataupun program CSR BI sedikit sebanyak kita sebenarnya adalah penyumbang ke dalam program CSR BI International. Okey? Alright.